A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tamanya mari kita sama-sama merafakkan kesyukuran kerana Allah telah memilih kita untuk berada dalam Madrasah Ramadan 1447 Hijrah. Dan di mana kita juga berpeluang untuk berada dalam 10 malam terakhir, yang mana kita tahu salah satu dalam sebulan, salah satu harinya adalah ada satu malam yang lebih baik dari sebulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Di penghujung bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama baca doa, Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Moga-moga Allah SWT mengampunkan segala dosa-dosa kita. InsyaAllah pada hari ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan satu perang yang berlaku pada bulan Ramadan, iaitu Perang Tabuk. Perang Tabuk ini berlaku pada 9 Hijrah, iaitu selepas daripada peristiwa Fathul Makkah. Tentera Islam pada ketika itu adalah seramai 30,000 orang, manakala tentera kafir, iaitu tentera Rom, seramai 100,000 orang. So jadi 3 kali ganda bilangan umat Islam kan. So jadi perang ini adalah ekspedisi yang terakhir yang Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Pada awalnya tidaklah rancang untuk berperang, tetapi Rasulullah SAW mendapat khabar bahawa tentera Rom telah mengumpul tentera, menyiapkan bala tentera mereka untuk menyerang Madinah. Dan biasanya Rasulullah SAW dia tidak memberitahu para sahabat di mana tempat dan sebagainya kan. Tapi dalam perang Tabuk ni Rasulullah SAW memberitahu siap-siap lah dia berada di Tabuk. Kerana apa? Kerana Tabuk ini terletak jauh dari Madinah, jauh ke utara 700 km hingga 800 km ke utara Madinah kan. So jadi Rasulullah SAW nakkan para sahabat bersiap dengan persiapan yang lengkap. Okay, dari segi tentera, dari segi kekuatan tentera, dari segi bekalan, makanan dan sebagainya. Dari segi tunggangan, kenderaan dan sebagainya. So jadi dan perang Tabuk ini juga dikenali sebagai Ghazwatul Usrah. Okey, peperangan yang susah, peperangan kesusahan. Okey, nanti kita tengok kenapa dikatakan sebagai Ghazwatul Usrah. Okey. So jadi perang ini akhirnya tiada pertempuran besar yang berlaku kan. Sekadar dikatakan tak ada pertempuran besar, okey. Kerana tentera Rom tidak muncul, okey. Tentera Rom pada ketika itu tidak muncul untuk berperang. Okey, dan Rasulullah SAW dan tentera muslimin telah berkhemah selama lebih kurang 20 hari kan. Tapi tunggu-tunggu tapi tentera Rom tak muncul kan. Itu adalah salah satu daripada pertolongan yang Allah SWT berikan. Okey, ada riwayat yang mengatakan Allah SWT memberi kegerunan kepada pihak musuh sehingga mereka takut melihat nampak macam tentera muslimin ni sangat ramai kan. So jadi mereka harapkan mereka lari daripada bertempur kan. Dan begitulah kisah sedikit. Cuma hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan beberapa ibrah yang sangat banyak sebenarnya dalam perang Tabuk. Okey, kerana perang Tabuk ini selain daripada perang Badar, kita tahu perang Badar ini sangat menguji keimanan antara hak dan batil. Perang Tabuk juga menguji keimanan dan pengorbanan. Okey. Ianya bukan sekadar kisah sejarah kan, ia adalah sebagai ujian keimanan para sahabat pada ketika itu. Kita tengok pengajaran ataupun ibrah yang pertama, iaitu ujian dalam keadaan sukar ataupun yang membezakan mukmin dan juga munafik. Okey, yang mana pada ketika itu kita tahu pada waktu berlaku perang Tabuk itu adalah berlaku pada musim panas kan. Ada dikatakan panas yang teruk. Dan ada yang kata musim panas ni musim buah kurma kan.
So jadi ada yang bermalas-malasan, ada yang mengelak untuk pergi kerana letih, tak cukup tenaga dan sebagainya kan. Dan perjalanan dia adalah jauh kan, seperti yang disebut tadi kan, iaitu 700 kilometer ke utara Madinah kan. Bekalan makanan pun terhad, adik, kerana musim yang panas, so jadi makanan, bekalan dan sebagainya sangat terhad dan perjalanan jauh, ramai pula kan. So jadi kita tahu maksudnya makanan tu kurang kan. Dan musuh yang dilawan adalah musuh tentera Rom, yang kita tahu pada ketika itu tentera Rom adalah tentera yang sangat kuat dan digeruni. Okey, so jadi dekat situ umat Islam pada ketika itu diuji kan. Di sana ada munafik kan, ada golongan munafik yang memang tak mau pergi bagi berbagai alasan, dan akhirnya mereka memang tak pergi atas tiada alasan kan, tak ada sebab kan. So jadi ketika itu para sahabat diuji dengan keuangan kan, diuji dengan keluarga dan sebagainya kan. Seperti kita jugalah kan, maksudnya kita boleh ambil ibrah. Manusia kebiasaannya memang akan diuji dengan pelbagai benda kan, kerjanya, kesihatan dan sebagainya kan. Okey, yang kedua adalah bagaimana pengorbanan harta yang luar biasa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu kan. Contohnya seperti Sayyidina Abu Bakar. Okey, beliau Sayyidina Abu Bakar dia telah menginfakkan seluruh 100% hartanya kan, sehingga para sahabat bertanya apa yang ditinggalkan. Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Okey, betapa tingginya tawakal Abu Bakar. Okay? Dan yang kedua, kita tengok Umar Al-Khattab. Umar ni dia sedekahkan separuh dari hartanya, okay, untuk peperangan ni. Kita tengok juga Uthman, dia menyedekahkan ada yang kata 300 ekor unta. Yang kita tahu satu ekor unta pun terlalu tinggi nilainya kan, dan tiada tanpa keraguan beliau menyedekahkan 300 ekor unta kan. Begitu juga dengan Abdul Rahman dan sebagainya kan, Abdul Rahman Al-Auf dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok pula bagaimana pengajaran yang ketiga, kemenangan dari Allah SWT kan. Kita lihat bagaimana seperti yang disebut tadi kan, maksudnya tak ada berlaku pertempuran. Akhirnya para sahabat telah bersiap sedia dengan fizikal, mental dan sebagainya, dengan kelengkapan perang, kuda perang, kenderaan, makanan dan sebagainya. Dan dalam keadaan takut juga kan, ru'b kan, rasa takut sebab nak lawannya adalah tentera Rom, yang kita tahu tentera Rom ni sangat kuat kan. Tetapi akhirnya kita hanya mampu berusaha kan, para sahabat telah berusaha apa cara sekalipun kan. Akhirnya yang membantu ataupun yang memberi an-nasru, kemenangan, yang memberi bantuan adalah Allah SWT kan. Sehingga kan tentera Rom akhirnya tidak nampak kan, tiada kelibat tentera Rom dan keseluruhan tentera Rom kan. Kemudian yang seterusnya, pengajaran yang seterusnya, yang keempat, keikhlasan dalam berperang kan. Ada sahabat yang tidak dapat pergi perang kan, kerana disebabkan oleh keuzuran kan, mungkin tak sihat ataupun ada yang tidak dapat pergi kerana tak ada kenderaan kan, tak boleh ada kuda dan sebagainya. Jadi mereka tak mampu pergi tu atas kekangan yang ada kan, sebab kan. Namun mereka berasa sangat sedih kerana tidak dapat menyertai kan. Ada juga yang memang tak mahu pergilah, ni golongan munafik kan. Memang daripada awal lagi mereka tak mahu pergi dan dah siap sedia dah, nanti Rasulullah tanya, mereka dah ada dah alasannya kan, memang tak nak pergi kan. Dan yang ketiga, ada juga golongan yang bukan tak nak pergi kan, tapi dah buat persiapan semua, tapi hanya menangguh-nangguh kan, melewatkan seruan, sahutan apa yang Rasulullah SAW, arahan-arahan Rasulullah, dia kurang cakna kan. So jadi dekat sini adalah satu pengajaran besar kan. Ada 3 orang, seperti mana yang kita tahu, ada 3 orang sahabat yang
telah melewat-lewatkan. Mereka bukan tak nak pergi kan, tapi hanya melewat-lewatkan kan, iaitu Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah dan juga Murarah bin Rabi' kan. Ketiga-tiga ini mereka culas kan. Okay. So jadi sedikit kisahlah berkaitan dengan Ka'ab bin Malik dan tiga orang ni tadi kan. Mereka ini bukanlah golongan munafik, tapi hanya sekadar memberi alasan hanya kerana kelalaian kan. Dan pada ketika itu diceritakan Ka'ab bin Malik ni melambat-lambat. Dia tahu-tahu je tengok-tengok tentera Rasulullah dah bertolak kan. Dia tengok dah bertolak, sebenarnya nak pergi tapi lambat kan. Dan pada ketika itu ketiga sahabat ni sebenarnya sangat sedih kan, kerana tidak dapat menyertai kan, kecewa, rasa takut dan sebagainya kan, rasa bersalah, rasa ini adalah satu dosa dan sebagainya kan. Dan pada hari yang hampir Rasulullah pulang ke Madinah, Ka'ab berfikir kan, adakah aku ingin memberi alasan ataupun aku cakap benda yang jujur kan. Akhirnya Ka'ab bin Malik ini memilih untuk bercakap benda yang jujur kan. Bila Rasulullah SAW pulang dari perang, ketiga-tiga sahabat ini mengaku dengan jujur kan kesalahan yang mereka telah lakukan kan. Dan akhirnya Allah SWT memerintahkan, ni semua ada disebutkan dalam ayat Quran surat Taubah kan. Allah memerintahkan supaya mereka ini dipulaukan kan selama lebih kurang 50 hari kan. Bayangkan bagaimana perasaan sahabat pada ketika itu. Ka'ab bin Malik dan lagi dua orang sahabat sangat sedih kan. Sahabat Rasulullah SAW sendiri dan juga para sahabat lain semua tidak menghiraukan kan, tidak bercakap dan sebagainya kan. Tapi Ka'ab bin Malik memilih untuk terus pergi ke masjid kan, solat berjemaah dan sebagainya kan. Sehingga rasa sangat down kan, rasa down dan sebagainya. Sehingga kan diceritakan Raja Rom sendiri telah menjemputlah, ataupun dia tahu tentang kisah ini, dia jemput untuk menyertai kan. Ka'ab bin Malik, jomlah menyertai kami kan. Kemudian bila Ka'ab bin Malik fikir, oh tidak kan, apa yang disebut adalah berdasarkan keimanan dia kan. Oh tidak, aku tidak akan menyertai orang kafir kan. Lalu dia mengonyakkan surat tersebut dan juga membakar kan. Aku mesti bertahan kan. Dan akhirnya Allah SWT terima taubat Ka'ab dan ketiga-tiga para sahabat tersebut. Dan cerita kisah ini telah dicatat dalam surah At-Taubah ayat 118 kan. Gembiralah kan, gembiralah Ka'ab kerana telah diampunkan dosa kan. So jadi ni sedikit pengajaran yang kita boleh ambil dari perang Tabuk. Sama-sama kita memperbaiki diri. Adakah kita bermuhasabah diri, adakah kita sentiasa menyahut segala seruan-seruan dakwah kan, ataupun kita menjadi orang yang ke belakang kan. Belakang tak apalah, orang lain buat dan sebagainya kan. Jadi kemenangan itu bukan atas dasar kekuatan semata-mata kan, tapi adalah kemenangan pada keimanan kita sendiri. Adakah kita sudah bebas dari belenggu-belenggu ataupun bisikan-bisikan yang tidak benar kan, bisikan-bisikan syaitan. Wallahualam, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.